Rupanya dekat Rompeng ni ada masakan sedap weh. Kena pula udang galah ya, barulah Rompeng awak mak. Hai awak mak, kau sekarang dekat warung kopi Johan ni ha weh. Dekat Rompeng ya, sempang pek buah tembikar besar tu. Kalau awak nak tahu ya, inilah satu-satu kedai ya vibe makan bawah pokok besar weh. Teduh redup aja orang kabur ya, nyaman. Yang specialnya dekat warung demo ni ada makanan tengah hari dengan makanan petang. Yelah, menu kilo dia ya semestinya lah udang galah ya, barulah Rompeng. Nak pula ya demo menega turun-temurun ya daripada tahun 1972. Mana penggemar kopi ya, minum kopi bean special demo ni memang sedap weh, lemak-lemak berkeriang gitu. Terlebih ayam kau minum ni, ini adalah menu kilo demo ya, jadi kamu boleh tengok harga yang kau letak tu. Puan pula udang ya, udang dekat sini memang fresh belaka ya, saya pula besar. Yang kau makan ya, ini adalah menu tengah harinya, harga semua anda dekat belah atas tak kamu tengok sendiri. Sedap paling weh makan sini ya, rasa mak-mak masak. Untuk tengah hari ya, dia ada nasi ayam juga weh, nasi ayam kukuh pun anda. Kedai demo dia pula ya buka pada pukul 7 lebih ya, sampai pukul 4 petang je weh. Demo kantor aja hari Rabu ya. Mana penggemar mi udang galah ni, kamu wajib kena derek ya, kuah dia bapak leleduknya, udang dia pula selonggok. Kena pula makan dengan roti telur gegar ya. Dekat sini ya kita ada juga roti arak ya, cicah pula dengan kuah kari kambing. Lagi kalau datang dekat warung ni ya, kena cuba ya kopi panas dia special ni ya, susu cair gula dia asin kayak kopi dia pahit-pahit kepala lemak meh. Kau dah nyendak dah perut ya, kau nak balik jangan lupa jingkau dekat warung kopi Johan ni ya. Bye semua, assalamualaikum.